Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Iman bin Muhammad Zaid. Nombor matrik saya 077216. Merupakan pelajar Uniza Kampus Besu. Dalam video ini saya akan menceritakan tentang masalah yang dihadapi oleh pesawat. Masalah yang saya akan ceritakan ialah tentang benar perang. Dalam video ini saya juga akan mengupas tentang bagaimanakah cara-cara kita untuk mengatasi masalah ini. Saksikan video ini dengan lebih lanjut. Pakcik nak tahu keterangan lanjut berkaitan dengan benar peran? Sebenarnya, benar peran ialah sejenis serangga perosak utama padi yang dikenali sebagai nilai Parwata Lugans. Serangga ini menghisap cecair, iaitu sap daripada pangkal batang padi, menyebabkan pokok menjadi lemah, layu dan akhirnya mati. Benar peran juga merupakan vektor, iaitu pembawa penyakit virus padi seperti Rice Ridge Stunt Virus dan Rice Gracie Stunt Virus. Dalam video ini terdapat 3 objektif. Pertama, mengenal pasti tanaman selingan yang sesuai, mengurangkan serangan benar peran secara biologi dan menggalakkan penggunaan kaedah kawalan perosak yang mesra, alam dan mampan. Sebelum itu, saya akan terangkan kesan benar peran kepada padi. Kesan langsung ialah daun menguning, pertumbuhan terbantut, bilangan anakan berukuran dan pengisian menjerin tidak sempurna. Kesan tidak langsung pula ialah menyebarkan penyakit virus, meningkatkan kos pengeluaran dan juga mengurangkan pendapatan petani. Selepas itu, saya juga akan menceritakan bagaimanakah pembiakan benar peran. Pertama ialah seekor benar peran betina boleh menghasilkan 200 hingga 400 biji telur. Tempoh nifah menjadi dewasa ialah 12 hingga 15 hari. Tempoh telur menetas ialah 7 hingga 10 hari. Telur disisipkan ke dalam pelepah daun padi. Akhirnya, satu keterangan hidup lengkap mengambil masa 20 hingga 30 hari. Okey, jom mari kita dengar penjelasan saya berkenaan selingan sebagai kawalan biologi benar peran. Selingan membantu mengekalkan keseimbangan ekosistem dan mengurangkan kebergantungan kepada racun kimia. Apakah kaedah selingan? Kaedah selingan ialah menanam padi tumbuhan berbunga di sekeliling kawasan sawah padi, menarik dan mengekalkan populasi musuh semula jadi benar peran dan mengurangkan kebergantungan kepada racun serangga kimia. Apakah tanaman yang sesuai untuk ditanam? Pertama ialah bunga matahari. Peranannya ialah habitat serangga bermanfaat, menyediakan tempat berlindung dan sumber makanan. Yang kedua ialah bijian, menarik musuh semula jadi, menggalakkan kehadiran pemangsa semula jadi yang mengawal populasi perosak. Dan yang terakhir ialah bunga tahan ayam, berperanan sebagai menyediakan demunga dan perlindungan, iaitu membekalkan nektar demunga dan perlindungan untuk serangga bermanfaat. Selingan ialah amalan pertanian pintar untuk hasil lebih baik dan alam sekitar yang lebih lestari. Tetapi apakah fungsi utama tanaman selingan? Fungsinya ialah membekalkan nektar dari bunga, menarik musuh semula jadi benar peran, menyediakan habitat perlindungan untuk serangga bermanfaat, membantu mengurangkan populasi benar peran dan yang terakhir ialah mengurangkan penggunaan racun serangga terhadap padi. Kelebihan dan kekurangan teknik ini ialah kelebihan menarik musuh semula jadi benar peran, mengurangkan penggunaan racun serangga kimia, meningkatkan biodiversiti di kawasan sawah, kaedah kawalan yang mesra alam, membantu mengawal populasi perosak secara semula jadi. Kekurangannya ialah memerlukan ruang tambahan di sekitar sawah, kos penanaman dan penyelenggaraan tambahan, mengambil masa sebelum kesan
kawalan dapat dilihat. Keberkesanan bergantung kepada jenis tanaman dan populasi musuh semula jadi. Jika tidak diurus dengan baik, boleh menjadi tempat perlindungan perosak lain. Walaupun saiznya kecil, benar piram mampu membawa kesan yang besar kepada tanaman padi dan kehidupan petani. Oleh itu, pemantauan berterusan serta pengurusan perosak yang berkesan amat penting bagi melindungi hasil tanaman dan menjamin keselamatan makanan negara. Bersama-sama kita menghargai peranan sektor pertanian dalam memastikan bekalan makanan yang mencukupi untuk generasi akan datang. Terima kasih kerana menonton video ini. Daripada saya dan pihak Universiti Sultan Zainal Abidin.